Ramadan bertandang lagi, bulan yang dinanti seluruh umat manusia, bulan yang penuh makna, keberkatan, ibadat, pengampunan, kesabaran, kasih sayang, rezeki, dan segala kebaikan. Aku bagai terjaga dari lena yang panjang, di mana sebenarnya diri ini ketika datangmu yang pantas dan segera akan berlalu. Aku tercari-cari erti diri di celahan rimbunan rahmatmu. Bertahun sudah bergelomang noda dan dosa, dunia fata morgana yang rakus menyentak jiwa perwira. Ya Rob, aku datang ke rumahmu setelah sekian lama menyepi. Kaki ini kaku, jiwa ini keluh. Akulah pendosa, akulah hamba yang alpa. Rindu padamu menjenguk di lubuk jiwa yang sangat sulit untuk diterjemah. Ya Rahim, cintamu kudamba setiap kali sujudku. Pandanglah sisi diri yang kerdil ini sebagai hamba hina yang mencari jalan pulang, jalan yang sebenarnya telah lama terbentang. Cuma aku dilalaikan indah duniawi. Ya Rahman, Ramadan kali ini biarlah menjadi detik pertautan hati yang istiqomah menuju makrifat kebahagiaan abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan ini kita telah masuk fasa ketiga, iaitu fasa itqan minan nar. Jadi alhamdulillah sepanjang 3 minggu kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, kita dapat pertama alhamdulillah kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan program-program aktiviti yang kita laksanakan. Antaranya ialah kita membaca tadarus Al-Quran setiap pagi, selepas solat asar berjemaah, waktu malam selepas maghrib dan sebagainya. Juga kita laksanakan tadarus Al-Quran untuk guru-guru serta pelajar-pelajar. Yang kedua ialah kita dapat alhamdulillah kita dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan antara warga SMK Falahiyah. Antaranya kita membuat majlis berbuka puasa bersama-sama, tarawih dan sebagainya. Yang ketiga, kita dapat membudayakan sikap dermawan di kalangan warga Falahiyah, khususnya guru-guru dan anak-anak SMK Falahiyah. Kita telah melancarkan tahap ya Ramadan dan kita juga ada melancarkan derma untuk semangat untuk menaik taras masjid SMK Falahiyah. Jadi alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana diberi kesihatan yang baik untuk melaksanakan sepanjang Ramadan pada tahun ini.